Assalamualaikum. Jadi bersama saya hari ini, saya akan kongsikan kepada anda semua amalan wanita haid ketika bulan Ramadan. Okey, baiklah. Jadi, pertama sekali, janganlah sedih walaupun tak dapat berpuasa kerana menjauhi larangan Allah juga merupakan perintah daripada Allah. Jadi, akan dapat pahala juga dekat situ. Okey, jom kita tengok apakah amalan yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan untuk wanita haid. Okey, kita ada akronim yang mudah nak ingat iaitu KUDIM. Apa itu KUDIM? Baiklah, saya akan terangkan. Q yang pertama ialah Al-Quran. Yang pertama sekali, walaupun tak boleh tadarus ataupun tak boleh tilawah, tapi kita tetap boleh membaca terjemahan dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Okey. Yang kedua, boleh pasang ayat Al-Quran untuk dengar sepanjang harian. Yang ketiga, boleh juga murajaah manhafazan yang telah pun kita hafaz ataupun telah kita ingat sebelum-sebelum ni. Jadi, murajaah, perbanyakkan murajaah di bulan Ramadan. Okey, seterusnya iaitu U. U, apakah U? Iaitu ulang zikir. Ulang zikir, perbanyakkan zikir pada bulan Ramadan ni. Kerana dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dengan banyak mengingati Allah, maka hati akan menjadi tenang. Okey. Jadi banyakkanlah berzikir di bulan Ramadan. Seterusnya, D. D itu ialah doa. Okey, perbanyakkanlah doa di bulan Ramadan ni juga. Sebab doa di bulan Ramadan ni adalah sangat mustajab. Okey, dan tips dia ialah setiap kali dengar waktu azan ataupun masuknya waktu solat, perbanyakkan doa antara azan dan iqamat. Kerana Rasulullah SAW bersabda, "Innad du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah fad'u." Yang bermaksud, sesungguhnya doa antara azan dan iqamat adalah tidak tertolak. Maka berdoalah kalian. Jadi, banyakkan doa tau. Okey, bukan itu saja, sebelum berbuka puasa pun boleh perbanyakkan berdoa. Okey, seterusnya kita ada I, iaitu iftar. Iftar, sebelum berbuka, kita boleh sediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Contohnya nak bagi makanan dekat jiran-jiran ataupun orang terdekat, kita sediakan air, makanan untuk family kita berbuka. Maka kita akan dapat pahala yang sama banyak seperti orang yang berpuasa. Seperti hadis riwayat At-Tirmizi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri as-sha'im syai'an. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beri makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala yang sama banyak dengan orang berpuasa dalam keadaan pahalanya tidak berkurang dengan sedikit pun. Nampak tak fadilat ni dekat situ? Jadi, rebut-rebutlah untuk sedia makanan untuk orang yang berpuasa. Okey, yang seterusnya ialah M. M ialah mutaba'ah. Okey, jadi mutaba'ah, bagi yang tak boleh solat, kita boleh sediakan kita punya planning, kita punya mutaba'ah ataupun muhasabah balik diri kita, apakah yang kita nak capai sepanjang bulan Ramadan ni. Okey, contohnya kita planning dalam seharian perbanyakkan selawat 1000 lebih, perbanyakkan istighfar. Okey, walaupun tak boleh solat, tetap kita boleh baca zikir maksurat pagi dan petang. Dan seterusnya kita boleh juga bersedekah setiap hari. Ingat, apa-apa yang kita nak capai, kita kena tulis. Barulah kita nampak, barulah kita bersemangat. Okey, jadi tetapkan target, tetapkan impian nak capai apa sepanjang bulan Ramadan ni. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Okey, jemput share dan ingatlah tips ni iaitu KUDIM, QUDIM. Jadi bantu kita sama-sama share kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita yang lain. Ingat KUDIM, ingat amalan berpuasa. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.